ada banyak gateway. Kita jangan berfikirkan dalam satu sel ni hanya ada satu channel insulin yang masuk. Dia ada beratus, some cells beribu cells yang boleh dock insulin and open the gateway untuk gula untuk masuk. Olive oil ni bukan ubat. Olive oil ni adalah makanan. Buah zaitun pun ada seni dia. Minyak zaitun pun ada seni nak memilih. So macam kalau orang tanya, dok, macam mana nak tahu yang paling baik untuk saya? You lah yang tahunya. Buka tudung, goncang, bau. Kemudian bila minum, how do you feel? You jangan dengar orang, Dr. Razin kata ni, don't do that. Dr. Roland bau sekali, smell. Wow, it's like That very citricky and very olive oil. What we need to understand adalah berapa banyak kita makan. It's not about carb. It's not about carb. It's about carb toxicity. Kita feel ni itu memang topik pancreatic cancer. Bersama saya Dr. Roland Binda. Satu benda yang and one of the worst stress can happen bila you makan tak sedap. doktor, saya punya culture kena makan nasi. Zaman moden. But at every second of your life you either earn or learn. Satu Medic Show. Panjang. Tapi saya cerita pasal sains lah sikit. Saya suka sains. Jadi dan eloklah rakyat Malaysia ni belajar sikit sebanyak. Sains tu bukan sains pasal benda lain pun. Sains pasal diri sendiri. Ya. Jadi keto diet tu adalah asal daripada ketone ya. Ketone ni adalah fuel badan manusia. Kalau dulu kita pernah dengar kalau aku lapar aku makan nasi sebab aku perlukan tenaga daripada karbohidrat yang dipecahkan jadi glukos. Sekarang ni ada satu lagi fuel dalam badan manusia yang kita tak tahu yang dinamakannya ketone. Yang telah membuktikan dia serving people over more than 1400 years. Lebih dia serve, ketone ni lah serve lebih kurang 1 bilion orang dalam dunia sekarang ni semasa puasa. Anda kadang pagi tadi ada juga yang tak sempat sahur kan. Berbuka pun sikit, tertidur letih sangat, sahur tak bangun. Lepas tu macam mana hampa hidup sampai maghrib ni? Ketone lah yang tolong anda. Gula dah tak ada. Jumlah gula dalam tubuh kita lebih kurang 100 gram sahaja ya, dekat liver kita dalam bentuk glycogen. 100 gram tu kalau kali 400 kalori. 400 kalori tu kalau saya sembang dengan Dr. Roland ni pun dah 80 kalori sejam dibakar. Kalau kita sembang lagi, maksudnya kita kena sembang berlari. Sembang lagi sampai 5 jam, habis dah segala glycogen dalam perut kita tu. Even for your information, orang yang duduk di ICU sambil tidur sekalipun bakar 50 kalori sejam. Macam mana dia bakar? Jantung dia berdenyut tak guna kalori kah? Dia punya pernafasan dia, usus dia bergerak, semua a little bit of kalori. Jadi dalam tubuh kita ada 400 kalori. By noon tu semua gula dah tak ada. Maka badan akan switch to new mode of fuel ataupun energy yang kita panggil fat for fuel. Jadi ini adalah fuel badan kita. Dr. Roland sentuh pasal ketone immuno tu. Saya cerita balik pasal sel membrane tadi. Ada fosfolipid. Kalau fosfolipid itu saya bayangkan kamera ni mikrofon ya. Yang ini adalah fosfat. Yang tali di bawah ni patutnya ada dua. Satu saturated fat, satu lagi unsaturated fat. Saturated fat mengambil bahagian lebih kurang 55% daripada juzuk fosfolipid tail ni yang apa benda ni saturated unsaturated fat ni ada dua, mono dengan poly. Mono unsaturated fat dengan poly unsaturated fat. Mono unsaturated fat tu mengambil bahagian lebih kurang 40%, poly lebih kurang 5%. Apa beza saturated fat dengan mono unsaturated fat ni? Apa beza dua? Saturated fat ni begini ya, oleh kerana kita ni kadang-kadang istilah bahasa Melayu ni kadang-kadang memakan diri jugalah. Bila terjemah pada Melayu saturated jadi tepu. Bila tepu ni kita pun banyak, aku kepala otak aku dah tepu, kau jangan sembang banyaklah, tepu dah, diam je. Tepu dah kepala otak aku. Jadi kita terjemah pada kalau tepu nanti tersumbat. So, it's a negative connotation. Correct. Which is not right. Science says tepu bermakna kalau G tu ada C4, C tu carbon di antara satu carbon dengan carbon yang lain tu ada bond. Bond itu ada satu bond saja. Bila satu bond satu kita panggil satu ikatan, itu kita panggil saturated. Nah, mono
unsaturated bermakna contohnya minyak zaitun ada oleic acid di dalamnya yang berformula karbon C18.1. C tu karbon ada 18 karbon dalam satu rantai. Satu maknanya ada satu double bond kat situ. Kalau C18 2 ada dua double bond. Kalau satu kita panggil mono unsaturated, kalau dua kita panggil poly. So dalam penciptaan tubuh manusia 50 ke 55% adalah lemak tepuk, 40-45% adalah lemak mono unsaturated, di 5% lagi kita panggil poly unsaturated, ada 5% sahaja. Dari segi penciptaan badan manusia, kalau anda tengok, anda dah dengar tadi ya, bila dia rantai tu dia satu rantai dibanding dengan yang double bond ni dia lebih fragile. Dengan kata lain, kalau dia dipanaskan, lepas dipanas tu diletak benda kimia pula, dia akan double bond ni terbuka, dia boleh tumpang barang lain, dia lebih tidak stabil dibanding dengan saturated. Jadi dengan kata lain, saturated fat lah yang menyebabkan kita ni kuat. Kita pula kata saturated fat tu bahaya. Jadi ilmu ni pun dah menyebabkan porak-poranda satu dunia. Sama juga terminologi macam perkataan gula. Because of kita selalu menggunakan perkataan gula ni, we have label gula ni sebagai satu benda yang itu panjang cerita tu. Okey. Kemudian poly pula, pada lemak. Poly pula yang kita namakannya omega 3, omega 6 itu yang tu dipanggil 5% saja. Jadi secara asasnya saturated fat struktur tubuh, mono unsaturated fat struktur tubuh, tapi poly unsaturated fat adalah struktur ubatan. Dia obat. Dan dia duduk di dalam minyak ikan, habatus sauda, hemp oil, CBD oil, and whatever oil, sea buckthorn oil, oil yang duduk dalam kapsul tu. Tetapi bila orang buat olive oil dalam kapsul, doktor kata you kena faham, olive oil ni bukan obat. Olive oil ni adalah makanan. Bila makanan, contohnya olive oil yang doktor tunjuk dekat Dr. Roland ni, one of the best in the world, menang tahun 2022 saja 70 award satu dunia menang. It's an award winning, which I bring to Malaysia. Jadi dia adalah makanan. Kita kena ambil dia satu sudu besar minima satu hari ya. Satu sudu besar tu 15 mil tuan-tuan ya. 15 mil tu kalau terjemah pada gram 15 gram. 15 gram kalau terjemah pada miligram 15,000 miligram, betul kan Dr. Roland? Tapi kalau you letak dalam kapsul, satu kapsul hanya 500 miligram je. Sikit je. Jadi you kena makan 30 biji sehari, 2 kali sehari. Sebotol sehari makan. Jadi tak masuk akal sikit kalau kita letakkan minyak zaitun dalam kapsul. Dalam kapsul. Kena ambil dalam bentuk ini juga. Tapi minyak ikan tak apa, sebab minyak ikan sumbangan ni kecil, 5% saja. Sebab tu dia duduk dalam soft gel. Jadi kena faham sifat ya. Ini kenapa doktor sarankan minyak, sebab itulah benda yang nak diganti. Setiap hari kita ada 50 bilion sel yang mati setiap hari, ingat. Dan badan perlukan 50 bilion sel baru setiap hari. Yang lama mati, kalau boleh nak buat yang bagus tu biarlah dengan yang lebih berkualiti. Sebab tu kita kena ambil quality. The word is bukan minyak zaitun berkualiti. Okay. Jadi as for ketone amino ni, dalam ketone amino ni ada polyunsaturated. Sebab tu dia botol kecil. Minum pula satu sudu kecil aja. Ada cinnamon oil. Saya ingat minum satu botol terus. Oh, jangan macam tu. Satu sudu ada cinnamon oil, boswellia, propolis, habatus sauda, frankincense dan sebagainya. So ada ini semua minyak-minyak polyunsaturated yang kita ambil dalam dos yang rendah sebab dia obat. Obat tak boleh ambil banyak. Apa tujuan kita ambil macam poly? Dia the strongest anti-inflammation duduk dalam poly. Okay, faham. Yang ni makanan, yang ni fuel. So dia akan work as a very good antioxidant. Right. Yang ni ada juga polyphenol kat dalam, tapi ini concentrated polyphenol. Sebab tu saya gabung yang dua-dua. Satu sebagai makanan banyak, sedikit sebagai obat. Tapi kena ada juga dalam keadaan dunia kita ni penuh dengan toksin, we need some anti-inflammation bekalannya. Okay. Satu benda yang mungkin I want to ask you, and this is one of the things yang saya akan cerita kepada patient kan. Dalam transisi mereka bertukar dalam proses mengurangkan karbohidrat dalam pemakanan mereka, okay, they move into more fat consumption.
satu benda yang sangat unik akan berlaku is dalam satu sel tu, macam Dr. Razin ceritakan tadi, ada banyak gateway. Kita jangan berfikirkan dalam satu sel ni hanya ada satu channel insulin yang masuk. Dia ada beratus, some cells beribu cells yang boleh dock insulin and open the gateway untuk gula untuk masuk. Tetapi dalam satu situation bila orang yang akan berubah kepada more fat intake, maksudnya makanan yang bercolak lebih lemak yang sihat, gateway insulin ni akan mula turun and dia akan optimize kepada opening more fat channels. So dalam situation macam bulan Ramadan and people are fasting, kalau dia nak pergi fuel, dah lah badan tengah membakar lemak, and if you push a bit of good fat masuk ke dalam, dia akan continue the combustion and keep them in that zone. Baik, adakah betul ke ataupun saya salah? Sangat betul. Dr. Roland berbincang tentang satu topik besar dalam dunia restorative medicine ni, kita bagi epigenetic factor ya. So itu memang subjek kesukaan saya. Ya, jadi ada sel, di dalam sel tu ada nukleus yang menentukan nukleus tu mengeluarkan apa yang kita panggil oncogene ataupun TSG, tumor suppressor gene, bergantung pada environment. Environment yang menentukan nak jadi apa. Macam Dr. Rozan cerita tadi, kalau environment kita tu banyak gula, maka badan akan terpaksalah buat satu oncogene untuk bina insulin receptor lebih banyak. Pasal apa dah banyak, aku kenalah buat banyak. Tapi mind you, the more insulin receptor is there, the more growth will be there, dan growth is translated to tumor dan sebagainya. Sebab tu kita selalu sarankan bila ada any case of tumor, kita kena shut down growth punya mode ni. Growth punya mode dalam badan kita ada metabolism yang terbagi pada dua. Kita panggil anabolism dengan catabolism. Anabolism bina badan, catabolism bakar badan. Bila kita ambil banyak carbs, kita bina badan. Bila kita ambil banyak lemak, kita bakar badan kita. Ya? Jadi apa yang Dr. Lun cerita adalah untuk ubah epigenetic factor supaya gene itu ikut kita. Kita namakan dia gene expression. Human being have the same gene but different expression. Bergantung pada epigenetik, persekitaran kamu. Jadi kalau kita latih diri kita dengan banyak berpuasa, badan akan cuba ubah sistem kita dalam mode membakar. Utilize badan, buat air banyak-banyak, buat air sendiri. Cukup-cukup je. Kalau tak ada gula, badan kata tak apa, aku buat gula sendiri. Just nice untuk keperluan badan. Something like that. Survival mode. Survival mode. Okay? Survival mode. And going to perbezaan antara ramai akan tanya apa perbezaan minyak zaitun. I tahu doktor memang mengembara ke Morocco and everything. I tengok tonton video-video tu. Patutnya kena ikut lain kali. InsyaAllah boleh. Perbezaan dengan commercial punya minyak zaitun yang bagi saya, of course, kalau tengok harga memang ada perbezaan yang bukan nak kata significantly ketara, mampu immediate lagi, tapi the commercial oil dia macam tak adalah mahal sangat. Dalam RM20, RM30 dapat satu botol kecil. Tetapi sometimes saya nak bagi tahu orang apa perbezaan tu dan apa benefit di mana kita pakai macam this cold press and correct. commercial heating ni. Dr. Roland bertanya saya tentang satu soalan yang semua soalan panjang perlunya. Semua soalan panjang ya. Tapi soalan ni bagus. Penting, vital. Sebab apa? Sebab kita membeli setiap hari. So we need some guidance. So saya ke Tunisia actually. Tunisia, minyak zaitun ni minyak zaitun Tunisia. 1/3 daripada tanah Tunisia adalah ladang zaitun. 1/3 daripada tanah Tunisia adalah ladang zaitun. Dan 80% daripada pengeluaran atau penanaman ataupun dipanggil olive grove di sana adalah organik. 80% organik. Sehingga Spain pengeluar terbesar di dunia, secondnya Tunisia, Itali dah duduk nombor 3 sekarang, Morocco nombor 5, nombor 6. Tapi tak mana yang nombor 6 tu tak elok ya. Nak cerita pasal jumlah je ya. Spain pun import daripada Tunisia sebab Tunisia ni 80% organik. Mereka nak yang organik. Jadi pertamanya kita belajar dulu apa makna organik. Bila nak tengok-tengok ada organik dah. Okay? Nak faham kenapa ada organik. Organik bermakna kebun tadi, farm tadi tu menggunakan teknik penanaman yang tidak menggunakan baja kimia ataupun herbicide, pesticide. Tiada chemical di dalam ladang tu. It is organic. Is it good?
Is it good? Is it easy to achieve? 80% di Tunisia begitu. To them it's easy. But is it everything? No. Organic is not everything. Sebab kita tak makan buah zaitun. Kita makan minyak zaitun. So ada dua aspek besar dalam minyak zaitun ni adalah penanaman dan penghilangan. Farming and milling. Betul. Kalau you tanam, bagus dah. Tapi kilang you pakai hexane extraction, tak jadi juga. What is it? Hexane. Chemical extraction. Tak jadi juga. Okay. Kalau you tanam, bagus. Tapi buah tu dipetik, letak dalam guni, 2 hari baru sampai kilang. Dah ada oxidation berlaku kat situ. Betul. Nampak tak? Jadi, it's not as simple as organic mesti elok. Not really. Sebab tu datang istilah kedua, kita panggil virgin. Apa makna virgin olive oil? Virgin olive oil bermakna kilang tadi menggunakan teknik ekstrak minyak tidak menggunakan kimia. Maka jadilah dia VOO, virgin olive oil. Is it easy? To most kilang yang besar-besar is easy. Is it everything? Not really. Mana virgin pun not good enough. So what we want adalah extra virgin olive oil. Okay. Macam mana nak dapat title extra tu? Maka adalah yang kita panggil Certificate of Analysis, yang kita panggil COA. Sebab tu semua penjual minyak zaitun kena keluarkan COA masing-masing. Dan COA ni kena ada setiap tahun. Sebab setiap tahun mula 10 bulan 11 akan ada harvesting yang baru. Maka kena adalah new batch punya report. Tak bolehlah pakai yang 10 tahun lepas. Nak jual lagi ni, tak kenalah. You jual 10 tahun lepas ke? You jual yang baru. Kalau jual yang baru, mana sijil barunya? Tapi, so, just to pull you back. How many times mereka akan harvest olive? Once a year. Harvesting setahun saja. Bulan 10 sampai bulan 1, lebih kurang begitu. Winter lah. Ya. Yeah. InsyaAllah kita ajak Dr. Roland sekali mengabari ke Tunisia one day. Who knows? I tengah planning masa time World Cup 2030. 2030. Let me know. World Cup bulan berapa? Biasanya Jun Julai tu. Julai tu masih maybe this areas mungkin dia akan buat masa time winter. Kalau dekat winter tu 1 or 2 days visit will open up everything about olive oil. Okay, so extra virgin olive oil. Okay. So dalam sertifikat itu ada benda nak baca pun doktor, aku tak reti ni semua chemical name ni. Nombor 1 kena tengok acidity. So di sini akan ada kita panggil acidity. Ini koko. Ambil ni, ambil. Okay. Kat belakang ni dia tulis acidity 0 hingga 0.3%. Okay. Baik. Acidity VCO adalah daripada 0.8 hingga 2%. More than 2%. VCO is virgin. VOO. Virgin olive oil 0.8 hingga 2%. Okay. Lebih pada 2% dah dikira rancid ataupun full of defect. Tak elok dah. Tak elok Dia kena 0.8 hingga 2. Kalau nak dapat extra virgin, kena 0.8 ke bawah. 0.8 ke bawah. Okay. Ya. Jadi ini kira sangat bagus lah. 0.3 ni. Dari mana datang acidity ni? Apa makna acidity tu? Kita pernah dengar limau cuka berasid pH 2 hingga 3. Berapa pH olive oil? Olive oil tak ada pH. Kenapa pula oil tak ada pH? Pasal dia minyak. pH hanya diukur kepada barang-barang yang ada air sahaja. Ya. So apa makna acidity pula di sini? Acidity maknanya jikalau dia tinggi, ni kan monounsaturated, MOFA ni, monounsaturated fat ni, bila dia tinggi maknanya daripada petik tu, petik pun mungkin ganas. Macam tempat domain adunan ni petik pakai tangan tu, pakai lurut. Ada buah-buah macam buah anggur, lurut dengan tangan, jatuh kat bawah, letak dalam bakul, masuk dalam lori. Kilang pula dalam kebun. Dengan kata lain, dipetik pukul 8, pukul 12 dah masuk mesin. Tak ada peluang nak oxidation. Faham. Bila dia ada oxidation, maka tinggilah nilai asid tu tadi tu. Betul. Nilai yang sudah oxidized. So the lower the acidity, the higher the quality. Okay. Itu satu. Okay. Jadi it must be less than 0.8. Kalau nak dapat title Premium Evo, maka acidity kena 0.4 ke bawah.
Macam ni 0.3. 0.3. Kalau Terroliva ni 0.19 kita ada COA. Tu yang paling Yang highest lah. Yang from batch to batch berbeza. Okay. Dia bergantung pada kilang masa tu. Orang cukup tidur ke tidak. Lori sampai banyak-banyak yang batch ni tak masuk ke dalam ni. So lambat masuk ke dalam mesin. Jadi duduk lama terperuk kat situ. Oksidasi sikit. Okay. So dia orang punya teliti sampai basuh masuk. Dia tak biar lama. Betapa telitinya pihak kilang. Jangan pihak kebun je. Kebun baik, kilang tak baik. Tak jadi juga. Kebun dengan kilang kena seiring. Faham. So tempat yang kita pergi ni, kebun dengan kilang ni memang dah fourth generation of olive oil traders. Dah terlalu lama sangat. Baik. Jadi untuk dapat title premium kena 0.4 ke bawah dan kena ada lagi polyphenol contentnya berapa. So ada perbezaan. Adalah perbezaan. Ada sikit perbezaan tapi janganlah ingat nak cari yang tinggi saja. Tinggi rendah tu pada saya ada baik belaka. Tak ada yang Allah buat tak baik. Macam mana nak tahu yang mana yang paling baik untuk saya? Pertama saya selalu beritahu This is sayali. Sayali ni mana spesies pokok. Okay. Cetui, spesies pokok cetui. Ini Tunisia punya origin. Yang Koroniki ni daripada Greece. Tapi dibawa ke Tunisia untuk ditanam dah ratus tahun. Spesies olive. Spesies pokok tu Musangking ke Blackthorn. Macam tu lah. Okey. Cara nak tentukan ni satunya. Tapi durian tak ada minyak. Durian ada durian adalah antara 4 buah yang paling banyak lemak. Yes, wow. We will talk about buah yang ada lemak later. Okay. Dalam sesi yang lain insya-Allah. Okay. Baik. Jadi cara nak guna dia nak let me throw this Bila start lagi kita beli ingatlah botol kena warna hitam dan botol kalau boleh kena kecil. Why? Kalau besar nanti you minum you buka aja oxidize. Kalau kecil mungkin 3 minggu sebulan dah habis you beli yang baru. Try ambil botol kecil. Botol kena gelap sebab cahaya promote enzymatic process for oxidation. So kalau botol-botol yang macam warna cerah hijau semua memang akan isi dia. Isi dia tengok memang warnanya hijau. Okey. Boleh nampak daripada dan cuba Dr. Roland bau sekali. Smell. Wow. Wow. That very citricy and very olive oil. Yang ni saya bawa masuk. Ini first time datang ke Asia Tenggara, ke Malaysia, baru singgah. Okay. I'm very fond with this sebab bau dia macam buah peach flavor. Yang lain ada apple, ada macam banana. Kan seronok tu. Buah zaitun pun ada seni dia. Minyak zaitun pun ada seni nak memilih. So macam kalau orang tanya, "Dok, macam mana nak tahu yang paling baik untuk saya?" You lah yang tahunya. Buka tudung, goncang, bau. Kemudian bila minum, how do you feel? Dari segi jin you, suka dia. You pilih dia. You jangan dengar orang, Dr. Razin kata ni, don't do that. Your instinct. Your instinct is the one. Your chem lab you lah yang menentukan which is the best for you. So, premium bermakna 0.4 acidity ke bawah. Juga dia punya polyphenol content dia tentulah tinggi. Kalau boleh 500 ke atas, 1000, 1500. Janganlah 200 ke bawah. Kalau 200 ke bawah tu dah tak ada polyphenol Apa lagi kalau dia tak beri COA, lagilah kita tak boleh pakai. Baik. Satu lagi pangkat dia adalah ultra premium. Kalau Dr. Lulan tengok sini, dalam dunia ni tak banyak minyak zaitun yang ada title ultra. Paling kuat premium, extra virgin, cold extraction. Kalau dulu kita bagi cold press. Cold press maknanya buah zaitun tu dilanyak pakai grindstone cara lama tu. Itu pun ada defect sikit. Tak nak pakai batu dah, pakai mesin. So kita pakai extraction. Cleaner better, less impurities. Baik. Jadi macam mana dah dapat ultra premium ni? Ultra premium ni bila you dah bawa minyak zaitun ni ke persada dunia, pergi ke mana-mana Premier League ni. Premier League competition mana-mana dunia dan you menang gold, silver award. Dan baru dapat ultra premium. Dan saintis-saintis dalam dunia pun guna dia untuk uji pada pesakit. Barulah dapat ultra premium. So kita bertuah dapat bawa ni alhamdulillah ke Malaysia. Nice. Jadi kalau ambil ini dan nak banding dengan dekat kedai tu jauh sangatlah.
Ya. Pertamanya probably dia ada juga extra virgin, tapi kadang-kadang botol tak ada yang gelap, botol juga besar. Kemudian kena tengok acidity kat luar tu. Kemudian dia akan tulis tak? Ada tulis. Kalau tak tulis tak boleh belilah. Kalau nak beli untuk you sehat, doktor dah cakap kan, you nak merdeka ubat dan penyakit, tubuh you kena dibuat daripada barang yang elok. Barulah bulletproof. Baru jadi hal. Ya, barulah jadi kebal daripada penyakit. Sebab tu kita kena guna dengan baik. Kemudian ada satu lagi oil yang dekat kedai tu dia panggil pomace. Kalau pernah dengar pomace. Pomace ni satu buah zaitun ada 20 to 30% oil, the rest are water. Lepas dia dapat first cold extraction tadi tu, kan ada solid waste tu. Solid waste tu ada lagi 3% minyak. So you boleh bayang lah kalau kilang tu ada 200,000 kilo solid waste, tak kali nak buang rugi tu. Maka mereka masih guna, cuma sekarang ni mereka kena guna chemical hexane, diletak ke dalam tu untuk pisahkan, dapat minyak tu pula. Lalu satu mesin dikatakan hexane tu dibuang semula. Dikatakan nobody can be so sure that hexane are all removed back from the system lah. Sebab tu pomace kalau boleh tak nak pakai. Satu lagi yang kita panggil natural olive oil. Natural olive oil ni kalau bahasa orang Tunisia, bahasa sommelier olive oil ni kita panggil lampante. L-A-M-P-A-N-T-E. L-A-M-P-A-N-T-E. Lampante tu daripada perkataan lamp ataupun lampu. Lampu maknanya ada setengah minyak zaitun yang hanya diguna untuk menyalakan lampu. Dalam Quran pun ada cerita pasal menyalakan lampu ni. Tak ada salahnya. Cuma janganlah buat minum. Adalah peranan masing-masing. Dari mana datang lampan ni? Buah-buah yang jatuh bukan semuanya dapat dikutip 100%. Ada lagi sagi baki kat bawah pokok tu. Kadang-kadang ada pekerja yang go second round, tengok-tengok ada lagi yang 2-3 hari yang sudah punya buah. Dia akan kumpulkan juga. Have to lah. Jadi akan ada satu longgokan buah yang kurang elok, kecut, bau pun kurang enak, tapi ada minyak. Mereka proses juga ni. Mereka proses very high acidity, rancid, bau pun tak enak, tetapi tetap diproses. Supposedly untuk buat sabun, kosmetik dan sebagainya boleh, tapi ada juga yang ambil dia, campur dengan virgin oil, blend dia dan jual kembali. It happen. Okay, ini dunia olive oil yang doktor belajar ya. Ni banyak ilmu yang baru kita belajar. Oleh kerana itu kalau nak guna untuk kesihatan, cari yang terbaik. Still worth it. How about local oils macam coconut. Coconut. Baik, very good question. Coconut oil ni purely saturated fat. Purely maknanya 80% lah. Minyak zaitun 80% adalah monounsaturated fat. Ketone amino tadi mainly adalah polyunsaturated fat. So saya nak ketiga-tiganya. Sebab tu saya gabungkan olive oil satu tempat. Jangan tak ada, pilihlah mana satu kita nak yang sesuai dengan gene kita. Kena ada coconut sebab saturated punya komponen kena ada situ. Tiga ni kena ada sekaligus dalam yang kita kena consume. And how about yang ghee? Ghee adalah saturated fat, sama seperti coconut juga. 80 to 90% ghee adalah saturated fat. Kita banyak guna untuk memasak sebab dia high smoke point dalam 230 Celsius. Perangai dia lain sikit dengan ini. Yang ni kita panggil medium chain triglyceride. Yang ni short chain. Apa makna, apa signifikannya short medium ni? Short ni maknanya dia hanya ada dalam 4 rantai karbon C4. Bila dia masuk dalam perut kita, dia mudah terurai terus jadi ketone. Pasal dia pendek, sama dengan MCT oil tu. That's why banyak ada beberapa pakar daripada India. Kan orang India memang banyak gunakan ghee kan. Dia kata ghee can be used as a fat loss therapy. Correct. Satu lagi doktor nak tambah, oleh kerana dia tu rantai pendek, masuk dalam perut terus dia terurai dalam usus. Kalau ada luka usus gastrik pun, kalau dulu kita guna air kapur untuk, saya panggil air kapur all the Gaviscon and things like that untuk treat gastrik yang 10 tahun tak pernah baik.
ada aluminium hydroxide lagi kat dalam. Sekarang kita guna ghee. Not only dia beri tenaga, dia akan hilangkan pedih perut you, dia sendiri akan bertukar menjadi memberi tenaga pada colonocyte you. Dia punya sel usus. Dia beri tenaga untuk repair. Kemudian dia tak perlukan bile untuk digestion sebab dia pendek. Mana kalau orang ada fatty liver, hepatitis, even liver cancer sekalipun, tak ada masalah untuk guna ni. Sebab apa? Sebab dia rantai pendek. Begitu. Jadi yang ni dengan yang ni duduk sekali. Kalau you yang ni lah ini C8. C8. Yang ni extraction, dapat C8 saja. Kalau dulu you kata you hypo, nak makan gula untuk hilangkan hypo, sekarang kita guna hak ni dengan ni untuk hilangkan hypo. Hypoketone kena daripada kelapa sawit dah right. Wow. Jadi di situlah letaknya minyak-minyak ni, mana tempat duduknya. Dan last sekali coklat, doktor. Coklat keto yang ni punya favourite. Lemak juga di dalamnya, ya. So ada tak apa yang special tentang the keto punya coklat ni? Ini pertamanya tak ada gula. Tak ada gula, mana tak ada gula added. Jangan tak ada gula pula, sebab koko adalah carbs juga. Mesti ada kumpulan carb kan. Cuma tak ada sugar added. Jadi bila tak ada sugar added, orang yang diabetik yang nak snacking malam-malam, bolehlah ambil ni. Ada 5 flavor kat dalam ni. Ada 5 flavor. My favorite adalah garam. Saya bagi nama garam, salt, beautiful tasting. Ambil ni, cicah dengan ghee untuk makan. Beautiful, protein, fat, plus fat. How many percent of this is 80%. 80%. 80% dark. Sebab tu ada flavor kat dalam tu. Flavor tu daripada essential oil. Okay. Kalau yang tangerine tu, tangerine essential oil. Oh, okay. So how dari segi, okay, there's a lot of focus on fat. Correct. Apa advice Dr. Razin tentang protein intake and also carb then dalam situation ni? Correct. Okay. Very good question. Yang Dr. Soalan bagus. Soalan bagus. Pertamanya nak jawab soalan ni, apa naratif doktor? Doktor kena buka buku ke untuk tengok jawapan? Tak boleh. Doktor kena tengok pada fitrah kejadian manusia. What are we made of? Human being are 65% water, 20% protein, 10% fat, 4% mineral, and 1% carbohydrate. Okay? So dengan nombor-nombor ini pun kita dah boleh nampak dah nak makan apa banyak. Kalau ikutnya protein yang paling banyak. Tapi ada ke dalam dunia ni protein yang datang bersendirian? Tak ada. Protein mesti datang dengan lemak. Dari segi struktur penciptaan protein yang kita makan pun begitu juga speknya. The moment you eat protein, you are actually taking fat together. Cuma protein tidak boleh jadi fuel. Sebab tu kalau you ambil protein sahaja terlalu banyak, you tak dapat fuel. Badan tak boleh bakar protein nak jadi fuel. Badan kena bakar gula ataupun lemak. Kalau badan mula bakar protein, nanti hancur daging you nanti. Katabolik lah. Katabolik. Jadi tak kena tu. So you kena ambil protein. Protein paling banyak 20%. Tapi jangan ingat bila you makan protein, you makan protein sahaja. You are actually taking protein plus fat together. Faham. Begitu. So then dari segi macam carb pula, apa advice dengan masyarakat Malaysia ni yang memang gemar nasi, gemar the base structure memang pemakanan memang dah jadi nasi. Saya namakan masyarakat carnivore. Kita adalah masyarakat carnivore. Saya tak boleh nak kata salah apa pun sebab 4 bilion daripada manusia datang muka bumi ni makan nasi. I can't blame them. Even the Okinawan, all the longevity punya project, they eat rice. What we need to understand adalah berapa banyak kita makan. It's not about carb. It's not about carb. It's about carb toxicity. Kalau you dah puasa 1 hari, takkan salah berbuka dengan nasi kot. You tak ada risk of metabolic disease. Family history tak ada. Good body weight, lipid profile, triglyceride rendah, HDL tinggi. Kenapa pula tak boleh? Sebab orang kata tak boleh. Kenapa dengar orang, tak dengar diri sendiri? Lepas tu doktor kata jangan dengar sesiapa, reflect yourself, know yourself, kenali diri, kemudian ambillah method yang paling baik yang sesuai dengan fitrah you. Kalau you sakit, kita cerita pasal sakit, something like that. So there are carbs in
in our life. But semua ada role dia. Semua ada role, cuma kita dah terlebih kap. Tu je poinnya. Betul. So dari segi macam pengambilan lemak yang berkualiti, from ghee kepada coklat kepada olive oil, minyak kelapa, is there macam what is your practice? I want to hear what you do. Very good question. Okay. Because you look good for your age. Getting younger ni, I guess. Amin. So maksudnya you practice what you preach. So apa biasanya, what is your regimen? I nak dengar Dr. Azim punya diet macam ni. Baik. Thank you so much for tanya soalan yang very direct ni. My daily routine I have been practicing OMAD for many years. OMAD maknanya 1 meal a day. Doktor makan sekali sehari je. Bila waktu makan tu pukul 6 petang. Jadi ini mungkin bercanggah dengan orang yang amalkan intermittent fasting. Sebab orang amal intermittent fasting ni makan tengah hari. Doktor tak sesuai dengan doktor kaedah itu. Banyaklah sebab-sebab yang doktor boleh beri dari segi hujah, evidence base-nya, fitrahnya dan Qurannya. Kenapa doktor tak ambil tengah hari? Sebab sekarang ini, untuk pengetahuan semua yang mendengar, 1 bilion orang tak makan tengah hari selama 30 hari. Kena ingat. Betul. Dan mereka tak makan tengah hari selama 30 hari. Mereka tak makan tengah hari selama 30 hari. Dan selepas itu puasa 6 lagi. Lepas tu puasa Senin Khamis lagi selama setahun. That is 88 days. Ada yang kita panggil white moon fasting, puasa putih. Masa bulan terang tu. Itu 33 hari. In total, kalau kita really observe fasting, kita telah puasa lebih kurang 157 hari setahun. Dengan kata lain, kita tak makan tengah hari 157 hari setahun. Dengan kata lain, tidak makan tengah hari itu fitrah untuk kita. Dan kalau you lihat bulan puasa ni, anak-anak kecil umur 10-11 tahun pun elok je tak makan tengah hari. Tapi jangan tak bagi mereka berbuka. Matilah anak nanti semua orang. Jadi kerana itu doktor pilih OMAD sesuai dengan Ramadan punya spirit. Sedikit bersahur, banyak berbuka. Tapi pagi doktor ambil minyak selalunya. Saya akan ambil 1 sudu teh ketone immuno, 1 atau 2 sudu teh minyak kelapa. Saya namakan dia cocofino sebab yang ini doktor dah campur herbs kat dalam. Cardamom, cinnamon, star anise dan sebagainya, jintan manis dan 1 atau 2 sudu ini regimen doktor pagi. Dan kadang-kadang doktor makan telur. Lalu telur macam hari ni makan 3 biji. Telur kena ada garam kat dalam sebab 4% daripada kita adalah mineral. Jangan kurang garam ya. Jangan fitnah garam. Okey. Garam penting untuk kita. War against sugar, war against salt. Okey. Jadi dah ingat once upon a time garam adalah as expensive as gold So hari ni kita fitnah garam, cari garam terbaik yang kita boleh ambil. Always sprinkle some salt inside on your egg. Or even kalau you nak makan nasi pun cicah garam dulu. Tak ada hadis pun kata makan garam dan sebagainya, tapi dari segi sains dia bagus. Sebab apa? You need salt. Salt adalah sodium chloride. Ingat bila you ambil sodium chloride, badan kita ada air. Chloride yang daripada sodium chloride ni akan berpecah, bersatu dengan H2O, dia jadi HCl. Bukankah bagus untuk digestion nanti? Nampak tak? Orang zaman dulu walaupun tak belajar sains, tapi dia dah belajar fitrah manusia. So taking a little bit of salt before eating actually promote creation of hydrochloric acid untuk terima menghadamkan makanan seterusnya. This is what I do. Saya makan telur selalunya. Saya makan Allahumma salli Muhammad minyak. Saya dah skip lunch dah tak tahulah berapa lama. Tapi insya-Allah I look forward every day untuk makan petang dinner. So what will dinner? Apa yang jadi opening dinner? Mainly daging dan juga cup. My cup adalah nasi. Nasi 2-3 hari sekali. Makan nasi I makan nasi. Tapi tak adalah makan hari-hari. Kadang-kadang makan sourdough, kadang-kadang tidak. Kadang-kadang saya makan daging. So I'm more of a meat eater. Buah pun saya makan juga. Bila you sudah 1 hari tidak makan, you duduk dalam fasting mode, insulin you rendah. Bila insulin rendah, you nak makan ni jadi badan you. Betul tak? Tapi kalau you nak jadi nak makan dia didigest jadi amino acid, protein tu, nak bina badan, you perlu insulin. Insulin is needed to carry amino acid
to embed to your system. Sebab tu disunahkan makan buah sedikit sebelum makan. Ambil kurma ke, janganlah ambil jus 2 botol. Tak jadilah. Ataupun buah 1 pinggan. Ambil sedikit just to spike some insulin so that you can enjoy your protein diet. But I do eat rice. Kalau I balik kampung, pagi pun makan nasi dagang. Doktor makan nasi dagang nak. Kenapa pula tak makannya? Tak apa ke doktor makan pagi? Tak adalah makan sampai 7 hari seminggu. Balik kampung sehari. Makan tak? Kenapa pula tak makan? Tengah hari? Tengah hari dia kalau adik-beradik ajak, makan tak? Takkan nak tolak. Tak apa ke 3 kali? This is life, man. This is balance. This is balance. This is life. Kena ada juga. Satu doktor letak elit empoh tu. Ada stress. Ada yang kita panggil circle di mana it's not only what you eat, it is whom you eat with. Ingat tu ya. Bukan saja apa yang anda makan. Anda makan dengan siapa pun rahsia panjang umur. With whom you eat. Okay? So, these are all... Another one more thing. With the intent of it. Sebab ramai orang yang makan ni, dia macam jenis jadi kaki komplain. Which is? So, that means kalau ibu dia masak, ni masak ni je tak sedap. Enak ni. And then, sometimes dia banyak mengeluh bila makan dekat luar. So, the manifestation of eating is very, very important. Right lah. Baik. Ya, ini sifat manusia lah ya. Kadang-kadang nak manja dengan mak. Betul. Nak suruh mak masak lebih. Itu aja ya. Tapi lagi Dan sekiranya ada tak Dr. Azim macam aktif macam bersenam ke, exercise ke, right. Masa tu ada tak you akan extra carb sikit? Saya buat banyak benda dalam hidup ya. Kadang-kadang saya extra carb, kadang-kadang saya sengaja puasa. Saya panggil fasting while exercising. Fast exercising. Yang ni betul-betul nak bakar gula. Contohnya kalau saya balik kampung 1-2 hari, saya memang makan 3 kali sehari, saya tahu saya kena bakar balik. So what I do, I buat fat fasting 3 hari. Lebur tak benda tu? Counter. Tak apa ke doktor, you ambil banyak dan you buang balik. Kalau saya ambil banyak tu yang tidak ada inflammation, tak apa. Tapi kalau you ambil banyak tu yang salah, tak boleh lah. Bukan senang nak keluar. Kalau you ambil tu fuel, banyak nasi adalah karbohidrat. Tak ada apa salah pun kat dalam tu. Kecuali nasi tu ada cat hijau, merah, kuning kat dalam. Tak boleh lah tu. Jangan salahkan nasi pula. Salahkan pewarna yang you letak. Nasi tak salah. Nampak tak tu ya? Jadi nasi tak salah. Jadi makan yang orang kampung kita buat zaman dulu. Yang otentik tu. Jangan yang baru ni kadang banyak sangat tambahnya. Kalau ditambah dengan pewarna, contohnya dia ambil beetroot powder yang organik, tabur nak suruh jadi ni, nasi tu jadi merah. Tak apalah, tapi kalau letak cat kan lain tu. Yang tu akan duduk dekat phospholipid membrane kita, phospholipid layer kita, duduk dekat unsaturated fat, dia jadi sebati dengan kita, lama-lama jadi penyakit. Kita nak cuba elakkan benda ni. Wow. Jadi detox tu dengan berpuasa. Balik puasa 2 hari. Tak ada apa nak masalah. You can enjoy. You can please yourself and your parents. And you are a happy bunch of people who are not stressful with what you want to eat. Okay? Jangan salah pilih. Itu aja. Wow. That is deep. Itu sangat-sangat dalam. Any message to people out there yang di mana boleh dapatkan all of this supplementation atau produk ke? Doktor letakkan ini dalam platform doktor untuk membeli. Dulu is traditional buying lah. Dr. Roland pun ada ni ya sebenarnya. Ada lah, ambil dengan Dr. Roland je. Tapi you can buy it on the platform. You kena ingat saya cerita pasal olive oil sikit. Bila saya dah buat 2 visit ke Tunisia, visit pertama tu banyak berjalan, pasal dah lama tak keluar negeri, so tak belajar sangat, tengok happy. Visit kedua tu macam buka mata saya sikit. Rupa-rupanya pemilik kilang Terra Oliva ni adalah generasi keempat. Generasi keempat Pemilik ladang pun generasi keempat, anak beranak dia aja. Jadi maknanya dah hampir 100 tahun usia kilang tu, usia perniagaan mereka. Bila kita selidik lagi, rupa-rupanya pasal buah zaitun tu sendiri, pokok zaitun sendiri. Pokok zaitun ni dia mula berbuah pada usia 5 tahun, especially Koroniki ni. Koroniki ni kalau orang Tunisia panggil the young and generous. Umur 5 tahun pun buah lebat macam apa. Dan dia tetap berbuah sampai umur 500 tahun. 500 tahun? Ya.
Dan di Tunisia ada satu pokok yang usianya sudah 2,500 tahun. Doktor pun tak sampai lagi ambil gambar dengan mereka. InsyaAllah next visit doktor akan make a point, akan pergi juga bersalam dengan pokok tu, insyaAllah. Okay, kita ajak Dr. Roland sekali, insyaAllah. Okay, jadi dengan kata lain, di satu industri yang terlalu hebat, terlalu besar. Siapa yang adopt industri minyak zaitun ni, kekal lah dia. Ingatlah, dalam dunia ni ada 3 jenis minyak. Minyak petrol, yang fuel dunia untuk bergerak. Kedua, minyak zaitun untuk fuel manusia bergerak. Yang ketiga, essential oil. Kalau pernah dengar essential oil, yang memberi sifat obatan pada manusia. Dan obat kita tak makan banyak, kita titik tangan, sapu, aroma, macam tu ya. Kita tak makan dia. Kita mungkin minum dia, tapi kita tak ambil dah sebotol sehari ya. So minyak zaitun adalah keperluan sepanjang hayat. Dengan kata lain, kalau dengan Dr. Roland sendiri, boleh ambil je, jadikan dia orang kata apa, amalan harian kita. Doktor punya aspiration dengan minyak zaitun ni, insyaAllah I will dedicate my life to travel the world, to find the best olive in the world, to bring the best to you all, insyaAllah. Wow. Lepas ni doktor akan pergi Spain, Italy, Greece, semua tanah dunia, doktor akan ambil semua. Kenapa doktor ambil begitu banyak? Sebab setiap orang berbeza. Setiap orang ada personal liking dia, ada gene tersendiri. Oh, yang ni syok doktor. Padahal saya kata, apa syoknya? Ini. Nampak tak? How unique are people. Jadi I need to bring everything so that people can choose well, insyaAllah. Dia akan jadi macam perfume shop nanti. Correct. Mind you, dalam dunia ni tidak ada minyak yang sehebat minyak zaitun sampai ada sommelier olive. Sommelier wine ada, sommelier tea ada, sommelier olive ada, sommelier kelapa tak ada lagi. Sommelier corn oil ada? Tak ada So ada pertandingan orang daripada seluruh dunia belajar, ambil sijil lagi untuk belajar, dia panggil organoleptic testing, nak classify ni fruity ke, grassy ke, whatever, rancid ke, bau dia kuat ke tidak. So ada satu dunia besar di luar sana tentang minyak zaitun. Kalau boleh Dr. Serut, janganlah kita ketinggalan dalam dunia ini, insyaAllah. It is part of ourselves pun. Nice. Begitulah, insyaAllah. Thank you so much kerana datang ke Lesung Batu Medic Show, Dr. Razin. It's been a pleasure. Saya sendiri belajar from today's discussion. And untuk mengetahui tentang lebih lanjut tentang Dr. Razin, you boleh pergi kepada his Facebook. Dr. Razin perlu search saja, mesti akan keluar. Okay, so until kita jumpa next episode, jangan lupa like, share and also follow Lesung Batu Medic Show di YouTube, TikTok, Facebook dan juga Instagram, sehingga kita bertemu di episod yang akan datang. Kita lesung kau-kau.